Apa hukumnya seorang wanita bersuami atau belum bersuami memakai alat solek dan wangi-wangian seperti gecu atau minyak wangi dan sebagainya bila keluar daripada rumah? Dia keluar daripada rumah, dia umum lagi tu. Tak, dia boleh tafsir lagi. Keluar daripada rumah orang tak tengok. Lain. Jadi pada kebiasaan kalau buat keluar rumah di depan lelaki ajnabi, orang perempuan ni dia boleh tak boleh melebih-lebihkan sangat. Tak, kalau perhiasan hak cantik-cantik, hak menawang, hak gairah, hak gitu sampai merah, nyala apa semua pipi sampai sama untuk suami tengok. Peragakan depan suami dan mahram. Keluar rumah gitu, hak tak ada kala dah lah. Bedak-bedak nipis-nipis sudah. Kita comel dah kan? Dah kalau kata tak comel agak terbit luar, dah bukan nak suruh tunjuk ke bos jabat kita. Bukan nak tunjuk ke tokek kedah kain. Bukan laki kita tokek kedah. Untuk suami kita. Dia gitu. Jadi ulama' kata kalau memerahkan pipi, memerahkan bibir dengan gacu, dengan sado, dengan berdoa-doa lalu tak boleh. Ini jahiliah. Tuhan kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maknanya jangan kamu berhias, bersolek macam perempuan jahiliah. Ayat ini bukan larang solek. Ayat ini maksudnya kalau nak solek jangan sampai macam perempuan jahiliah. Dia gitu. Ayat ini maksudnya bukan kamu tak boleh solat langsung. Wala tabarrajnal tabarruja. Dia ada misal pula bandingan. Jadi ayat ini bermaksud bersolat tapi jangan berdoa lalu. Sampai macam perempuan jahiliah. Tidak kena. Memang kita kena solat. Kalau suami kita nak tengok, nak suruh solat, nak suruh tengok lawa apa semua, kita di tubuh badan kita bila dia nikah, termasuk juga pameran tubuh badan kita untuk suami. Bukan jimak saja. Dia nak tengok comel muka kita, nak tengok hidung kita, nak tengok mata kita, nak tengok rambut kita kobek potong belok gitu gini. Tambah cat mania apa semua, boleh cu apa semua yang banyak nak suruh suami kita tengok. Kalau gemak jadi kurus. Untuk suami. Senang ke apa kena untuk suami. Tak ada apa-apa. Ni untuk orang lain nak peraga. Laki ada dah. Tapi kalau keluar rumah naik kereta terus pergi rumah untuk besang, rumah mak tu tak apa. Jangan lalu biar raya jalan dengan merah menyala pipi. Untuk suami kita, bukan untuk orang lain. Macam semalam kita pergi pukul 11 kat 12 dah. Berhenti pada Syawanda di Kekaru. Belum duduk di Kekaru. Dia kata bini aku lah ni duk sibuk jaga body. Lo share dengan kering siapa dak muak lemari. Pagi-pagi dia jogging, malam-malam sibuk nari. Dia kata hati gusing takut aku nikah lagi. Ni kalau puang ni. Haji Mak Ni Haji Mak. Kita tak tahu kalau tengok orang ramai. Berhenti tengok kok boleh buat modal baru. Ada tu. Tekok dia kelak nak suruh jadi jinjah tapi makan banyak sampai nambah 2-3 pinggir. Nak guru buatnya ke puan kau. Jadi untuk suami wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan kamu memperagakan sangat kecantikan solekan perhiasan melainkan untuk suami kamu, bapak bagi isteri kamu, anak-anak kamu, anak suami kamu, mak kamu, kakak kamu, tak apa. Luar biasalah, natural lah. Kalau boleh natural lah luar. Untuk suamilah kita. Untuk suami kita lah kita buat sungguh-sungguh, kita tunjuk sungguh-sungguh, kita seksi sungguh-sungguh untuk suami kita kerana halal dah. Dia bayar mas kahwin, yang semua orang lain hak tepi jalan dia tak bayar mas kahwin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.